Hai para guru, hari ini jom kita terokai portal Delima. Ini bukan sekadar portal biasa tau, tapi ia sebenarnya sebuah toolkit yang sangat lengkap yang boleh ubah terus cara kita mengajar dalam kelas digital. Cikgu-cikgu pernah rasa tak? Pening kepala. Nak buat kuis, kena buka satu aplikasi. Lepas tu, nak reka bahan visual, buka aplikasi lain pula. Nak kongsi buku teks, guna platform lain lagi. Aduh, banyak sangat benda nak kena urus kan? Kadang-kadang, masa kita lebih banyak habis untuk log masuk je daripada betul-betul merancang pengajaran. Sekarang bayangkan semua aplikasi yang berbeza-beza tadi tu disatukan di bawah satu bumbung. Dan yang paling best, hanya perlu satu kali log masuk je. Inilah sebenarnya peranan utama Delima. Okey, jadi apa sebenarnya Delima ni? Nama penuh dia, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Ia adalah platform rasmi daripada KPM yang direka khas untuk jadi pusat sehenti untuk semua keperluan pengajaran dan pembelajaran digital kita. Senang cerita, semua ada di satu tempat. Baiklah, jom kita tengok harta karun sebenar yang tersembunyi dalam Delima ni, khas untuk kita para guru. Ini bukan sekadar senarai aplikasi biasa, tapi ia adalah satu set peralatan yang sangat-sangat power. Segalanya bermula dekat sini, dekat pelantar sehenti. Anggap jenis macam papan pemuka atau dashboard kereta anda. Semua butang dan alat kawalan yang penting ada betul-betul depan mata. Jadi, tak perlu lagi nak buka banyak tab atau pening kepala cari link sana-sini. Pertama sekali, alat yang kita semua dah cukup kenal, Google Classroom. Melalui Delima, ia jadi macam pusat kawalan untuk kelas digital anda. Dekat sinilah cikgu-cikgu boleh bina rumah maya untuk setiap kelas, susun tugasan, bagi maklum balas. Pendek kata, semua urusan kelas boleh dibuat di sini. Selain daripada Google, kita juga dapat akses penuh ke Microsoft 365 tahu. Nak sediakan nota yang menarik guna PowerPoint? Boleh. Atau mungkin nak rekod markah dan data pelajar guna Excel? Semua aplikasi ni memang dah sedia untuk kita guna. Memang mudahkan kerja kita. Dan yang ini, ini kegemaran ramai, Canva. Walaupun kita rasa kita tak pandai mereka bentuk, tiada masalah. Dengan Canva, cikgu boleh cipta poster, infografik atau slide pembentangan yang nampak sangat profesional. Bayangkanlah betapa seronoknya pelajar bila tengok bahan mengajar kita yang cantik dan menarik. Okey, jadi sekarang ni, kita dah ada dapur yang serba canggih dengan Google, Microsoft dan Canva. Persoalannya, hidangan istimewa apa yang boleh kita sediakan untuk anak-anak murid kita kan? Jom kita lihat pula apa bahan-bahan mentah yang memang dah tersedia dalam Delima. Semuanya sedia untuk kita gunakan terus dalam pengajaran kita. Dekat sini, kita ada akses terus kepada buku teks digital, koleksi video-video pendidikan dan juga pelbagai kuis, termasuklah kuis interaktif dari Rokamia. Semua ni boleh terus dikongsi ke Google Classroom. Senang je, cuma klik dan kongsi. Baik, mesti dah rasa teruja nak cuba kan? Jangan risau, proses nak mula guna Delima ni sangat-sangat mudah dan memang direka supaya mesra pengguna. Kuncinya cuma satu je, iaitu ID Delima anda. Inilah pasport peribadi anda untuk masuk ke dalam seluruh ekosistem digital yang hebat ni. ID ni formatnya standard je. Bagi kita para guru, ia akan bermula dengan huruf M, diikuti nombor sekolah dan diakhiri dengan @moa-dl.edu.my. Jadi, pastikan simpan ID ni baik-baik ya. Nak log masuk pun senang sangat. Pertama, pastikan ada internet. Kedua, pergi ke laman web di dua.delima.edu.my. Dan yang ketiga, masukkan je ID unik anda tadi. 3 langkah mudah dan anda dah pun berjaya masuk ke dalam. Tapi kan, Delima ni bukan hanya tentang kemudahan yang ada sekarang. Ia sebenarnya satu platform yang sentiasa berevolusi, sentiasa memandang ke arah masa depan pembelajaran di negara kita. Salah satu visi besarnya adalah ke arah pembelajaran peribadi atau personalized learning dengan bantuan AI. Cuba bayangkan, satu hari nanti, platform ni boleh kenal pasti tahap setiap pelajar kita dan cadangkan latihan yang sesuai, khusus untuk mereka. Hebat kan? Dan sebenarnya kita dah pun mula nampak bibit-bibit ke arah tu. Contohnya melalui aplikasi macam Arcade Rokamia, di mana pembelajaran disampaikan dalam bentuk permainan. Ini bukan je lebih menarik, tapi ia sangat kena dengan cara generasi baru kita belajar. Jadi kesimpulannya, platform dan segala alatan canggihnya telah pun tersedia. Canvasnya kini ada di tangan kita, para guru. Jadi persoalan yang saya nak tinggalkan untuk cikgu-cikgu fikirkan ialah, dengan semua kemudahan ini di hujung jari, apakah pengalaman pembelajaran luar biasa yang akan anda cipta untuk anak-anak murid kita?